datangnya wa arsala alaihim tayran ababil, datangnya burung-burung yang daripada katanya burung-burung syurga yang membawa batu-batu neraka, burung-burung kecil yang membawa batu-batu neraka secara banyak bergerombolan lah kan, ababil. Okey, dekat sini tuan-tuan puan sekalian, ada pendapat ulama yang berbeza. Ada yang kata burung tersebut dinamakan ababil, burung ababil, dan ada juga ababil tu dalam bahasa Arab maksudnya berbondong-bondong, dalam kumpulan, bergerombolan. Dalam bahasa Inggeris kita kata a flock of bird. A flock tu sekumpulan burung. Burung itu datang secara berbondong-bondong. Maksudnya banyak burung-burung tetapi tayran, burung kecil sahaja. Apa mesej Allah nak sampaikan? Sebab apa Allah hantar burung kecil untuk musnahkan tentera bergajah? Kenapa Allah tak hantar burung besar? Katakan burung helang, katakan burung garuda dan sebagainya. Kenapa Allah tak hantar burung tersebut? Dekat sini Allah nak hina tentera bergajah tu. Allah nak cemuh tentera bergajah tu. Kata apa? Burung yang kecil pun boleh hancurkan gajah yang besar. Bila mana burung-burung ini tarmihim bihijaratin min sijil. Bila mana burung-burung ini membawa batu-batu dari neraka. Bila mana tentera bergajah tersebut terkena batu yang kecil yang dibawa oleh burung ababil, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka semua ini tentera bergajah dari segi orangnya, dari segi peralatan, dari segi binatang gajah itu sendiri, semuanya hancur berkecai seumpama dikatakan ka'asfim ma'kul. Ka'asfim ma'kul seperti mana daun-daun yang telah dimakan ulat.